Tapi sebelum kita ke podium, kita recap tahu dulu perlumbaan yang utama tadi. Memang dari awal kita nampak Nazrul Izzat, Akid Aziz, Afif Amran dengan Kasmah Daniel berebut di depan 1, 2, 3 dan 4. 20 pusingan yang kita lihat cabaran masing-masing merancang perancangan mereka dari awal. Tapi Nazrul Izzat ni dia memang berjiwa besar. Kita lihat dia begitu bersedia, mungkin merindui Kak Dalita, dan kita lihat dia begitu committed, bukan hanya fizikal, walaupun mencabar untuk fizikal, tapi mentalnya itu lebih penting. Bagaimana dia nak bertahan dicabar oleh pelumba-pelumba. Akid kita tahu, Afif kemampuan mereka bagaimana kita tahu, tapi dia berjaya mengekalkan momentum itu. Sayang untuk Kasmah Daniel, dia berjaya mengikuri 6 pusingan, tetapi begitu juga selepas 8 pusingan kita lihat sebelum Kasmah terjatuh ketika mahu melepasi selekoh yang ketiga. Dari di sini sayang terlepas walaupun dia kembali meneruskan perlumbaan. Dan kita lihat selepas ketiadaan Kasmah, dan disitulah cabaran yang perlu diharungi oleh Nazrul Izzat berdepan dengan Afif dan juga Akid. Dua pelumba dari CKJ yang cuba untuk memberikan, tetapi kita lihat perubahan dari setiap pusingan. Ada ketika pada awalnya Afif mengambil bahagian selaku pendahulu, kemudian Akid juga yang cuba untuk memintas dan memberikan tekanan yang lebih kepada Nazrul Izzat. Tapi Nazrul dia berbalik, terutamanya menuju lap yang terakhir itu menarik. Dia ambil kesempatan di segmen pertama dalam 2 lap yang terakhir tadi. Kita dah tahu, kita dah katakan bahawa masa ini yang perlu diambil, kerana kalau lap terakhir memang tidak boleh apa-apa lagi dapat dilakukan. Kerana kita tahu gantingan